Apakah hukum menggerakkan jari telunjuk masa tahiyat akhir? Masa tahiyat akhir, ada ulama-ulama berbeza pendapat. Ada mazhab mengatakan sunat gerak daripada awal. Mazhab Hambali, setiap ada nama Allah gerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ada Allah tu dia akak. Faham lagi? Itu Hambali. Mazhab kita Syafi'i, tok guru dia, tok guru mazhab Hambali. Faham? Kita Syafi'i sunat gerakkan masa kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau asyhadu pun sunat juga. Mula-mula ni duduk gini dah. Dalam mazhab lain, duduk gini dulu. Bila syahadah baru pegang. Dalam mazhab Syafi'i, duduk tu gini dah. Wajib, sunat. Bukan perselisihan